Okey. Yang tua dihormati. Yang tua bukan yang apa salah hijau tu. Yang tua dihormati. Dihormati. Rapat belajar type sendiri, cari Google search. Yang muda disayangi. Yang Ni muka surat 6 lah. jarak ah. Jarak lah. Mana aku ada jarak? Yang Muda. Ni cara nak cari jawapan ni. disayangi. Daripada ni kita nak share kat sini. Memang ni adalah muka surat dia. Ni tajuk dia ni. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Nama cikgu tu apa? Nak minat ayat kata nama am lah. Enter. Enter. Mana mouse? Oh, kita punya touchscreen lupa lah pula. Ni lah. Betul ke ni? Betul lah. Ni kita tarik drag ke sini. Ni nampak ni. Besarkan sikit. Bawah sikit. Ini yang tajuk atas. Mari kita senaraikan kata Ni sini. Husan. Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga. Baca, tengok dulu tu. Itulah kata nama am, jiran, bungkusan. Tak, yang tajuk tadi. Tajuk kat ruang tamu tu. Ni pun ada kebun. Sat. Ni apa ni? Ni kita tarik dari sini je. Ni. Mungkin ke belakang sikit. Ni ni. Ni yang ni. Yang berbasikal tu apa? Tak yang ni kan. Situasi 2 kan, cikgu kata kan. Aktiviti 2. Dif dan Aina Dengar dia baca, dia kata apa. sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Tina Nak tengok menghidangkan mana kata nama am. Kita drag sini. Ni lah. Tugasan dia dekat sini. Ni. Kata nama am Sekejap. Tengok dulu. Jangan tulis apa-apa lagi. Tengok sini. Jangan tengok handset mama. Ni. Kata nama am ada beberapa ni. 1, 2, 3, 4. Ni dah kata nama am. Ruang tamu, warga emas, minuman, bekalan makanan. Kalau kata nama khas, nama lah kan. Hadif Aina. Ni am. General lah, maksud general. Okay, general. Ni ada latihan sebelah ni. Bina 5 ayat. Tapi cikgu suruh tulis sekarang tugasan Aktiviti bukan situasi.